Allahu Akbar. Eh. Bengkak ni. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi Meow Parents. Oh, pagi ni Dr. Meow ada kes serius tau. Kena gigit dengan ular sawa. Ni Dr. Meow baru nak check kucing dia. Banyak darah dia. Kena gigit betul lah sebab kan dia kencing Ya, okay. Bismillah. Korang dah Allahu Akbar. Eh. Bengkak ni. Kat bawah? Dekat dalam carrier dia. 373. Jantan betina ni? Jantan. Jantan lah. Ni dah sampai ke? Belum. Bleeding dia tak stop ni, takut dia kena dekat blood vessel yang betul. Yang betul blood vessel besar. Tak stop ni. Kita beberapa. Siapa ganggu? Tahan sebentar. Bleeding ni teruk Nak kena air ke? Kejap saya. So, tak payah dulu kot sebab dia kena dengan ular pun kalau kita jahit infection juga. So, saya nak pastikan dia kena dekat dia punya macam dah stop ni. Dia nampak macam lengkung macam tu juga. Betul. Nampak bekas gigi dia. Kalau dapat masuk ni agaknya kucing pun dah tak ada dah. Dia nak telan je. Dia dah bersihkan, nampak macam tak ada sangat bleeding dia. Tu sebab dia dah move. Kalau ni dia keluar. Biasa kena paling tidak kena ubat 1 hari sebab dia masih ada Bleeding. Active bleeding tu. Sebab dia double kan. Tapi ni kat tangan dia ni masih keluar. Dia banyak kena balut dulu. Okay, so ni kita balut dulu sebab dia ada active bleeding. So, kita balut dulu. Habis. Dah pasal? Kat bawah dulu.
Ya, okey tak? Yang Baik. Baik. Ada dulu ular sawa dia dah belit kucing. So Ona dia perasan mana dia nak bunuh lah ular tu kan. Dia pakai apa, sabit ke apa kan, tepis, tapi kan dia tengah belit kucing. Lepas tu dengan kucing-kucing dia berluka. Oh, yelah. So dia hantar tu sebab Kena sabit tu. kat muka pula tu Kesiannya. kena jahit. Tak dia kata apa nak buat apa sebab kan dia tengah belit. Okay. Masuk sangka dulu. Try off the wet food. So tadi Ona ada bagi tahu saya yang kucing ni kena gigit dengan ular sawa. Macam mana ular sawa tu boleh gigit dia sebab ular sawa tu nak masuk dalam rumah and then dia tersangkut dekat pintu, celah pintu. Lepas tu kucing ni dia try nak kacau ke nak halau ular tu and then ular tu gigit tangan dia. Tangan dia yang belah kanan ni. Sian. Dia lawan ular. Dia lawan dia yang kena. Masuk sangka dulu Dah. Allah Akbar. Comelnya tangan dia. Kena balut.